Hai, Assalamualaikum semua. So sekarang ni kita berada di bazar yang kedua, iaitu bazar yang terletak di Pantai Jerajak Penang. Let's go, kita tengok dalam ada apa. So untuk booth yang pertama, kita ada mac and cheese. Okay, boleh tengok. Nak tengok sikit boleh ya? Tengok menu sikit boleh ya? Right. Kita ada mac and cheese, chicken carbonara, beef bolognese, classic egg tart, soft cookies. Okay. Dekat menu pun dah tulis harga, hangpa boleh tengok berapa yang mereka jual untuk setiap menu. Right, so di sebelah sini kita ada ayam. Right, ayam apa special dekat sini bang? Bang, ayam special. Ayam apa special? Lagi bang. Ayam aiskrim bang. Ayam aiskrim. Ayam jagung ambil dah. Oh ya. Jagung paling special lah. Alright. Kita ambil dah. Jadi dua ni tak ada aiskrim bang. Dua ni Ya, apa? dah. Itu yang paling special 3 ni. Tapi dengan jagung, ni bandar dengan keladi. Oh, kalau tak ada jagung satu lagi. Ya, jagung dengan satu kalau nak. Okey. Saya kita pusing Lemak balik. berkering. Lemak berkrim. Alright, jom. Alright. Ayam apa? Jual ayam apa? Ni ayam teh bunga. Ni soda herb ada. Teh air Thai tea. Thai tea. Thai tea ada. Green tea ada. Ini kerek susu. Susu. Okey, untuk setiap ni semua RM3 sama. Semua RM3. Alright. Terima kasih. Kan aku dah kata menu kebiasaan yang akan ada dekat setiap bazar adalah roti john. Roti john. Alright. Kita ada murtabak. Mai, dapat dacang, ada ayam, ada daging, RM5 satu. Kita ada nasi kukus. Ayam rempah, ayam hitam. Right. Bang, abang jual satu bungkus berapa? RM8.5. Untuk dua-dua ke ayam rempah dengan ayam hitam sama? Sama. Okey, right. Satu bungkus RM8. Kita ada cop neram. Cop neram di sebelah sana. Cop neram. Kita ada char kway teow dekat sini. Betul. Kita ada char kway teow di sebelah sini. Kita ada nasi ayam penyet. Nasi ayam. Okey. Mai singgah, nasi ayam Malaysia, mai singgah. Berapa ringgit? RM7 aja porsi kenyang, mai singgah. RM7 je. Prap, mai singgah. Yang jauh merapat yang Okey. Macam yang hampa dapat tengok, kita ada pelbagai jenis ayam dekat sebelah sini. Bang, ayam apa paling sempoi sekali? Paling sempoi. Salbat. Salbat paling Ya, sempoi ya. paling sempoi. Jamin lah, jamin. Jamin. Paling sempoi. Satu bungkus berapa? Satu bungkus RM2. Tiga bungkus RM5. Okey, bungkus semua harga sama. Semua harga sama, boleh campur-campur. Okey, baik. Terima kasih. Oh, kita ada gulai kawah daging batang pisang dekat sini. Alright. Okay. Okay, dekat sini kita ada takoyaki. Bang nak tanya sikit, betul ke takoyaki pakai gula merah? Mana ada gula merah? Okey, takoyaki jual berapa satu bungkus? Okey, kita ada 2 set. Kalau untuk octopus dengan udang, kita octopus dengan udang sekok-sekok. Kita 5 pieces 15, kalau 10 pieces 28. Jimat RM2. Okey, terima kasih. Oh. Sotong-sotong dia. Menyekan udang. Okey, bang, nak tanya sikit, bang jual apa bang? Jual apa? Murtabak. Alright, murtabak. Baik, terima kasih. Abang, timuka durian abang. Timuka durian abang. Mai, timuka durian. Satu bungkus berapa? Satu bungkus RM2.5. Satu bungkus RM2. Lama dah jaga. Dah berapa tahun bang? Bazar Berapa sini? tahun dah? Kat apa kat 15 tahun dah ha?
RM15 dah, daripada lebih lah, daripada RM15 dah. Oh, gimana? Kalau betul lah, sini semua buat niri. Baik bang, masih. Memang Jumpa tiap-tiap lagi bazar sini. Okey. Lepas masjid tutup, terus kami pindah ini. Okey, baik. Masih. Okey, baik. Sama. Alright. So kat sini kita boleh tengok ada ayam gunting, ayam ketui, dan dekat sana kita ada cucuk-cucuk lah. Senang faham cucuk-cucuk lah. Right. Dan kita ada kebab dekat sini. Right. Bang, kebab satu bungkus Ya? Kebab satu bungkus RM4 lah. Ayam daging sama harga. Okey, setakat ni dah 3 hari puasa. Macam mana sambutan kat sini? Alhamdulillah. 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 Okay, right. Terima kasih. Simple bang. Singa ayam ci daging ci dah menarik ya. Nak si rindu ya. Okay kak, promote sikit. Ada apa? Ada, kita ada nasi goreng Pattaya, nasi goreng Pattaya special, nasi goreng ayam, ada kuatiau, mi goreng. So hari ni memang nak habis dah lah. Sebab dah lambat dah mau masuk hari ni. Okay, baik. Terima kasih. Jual satu bungkus berapa? Okey, satu bungkus kalau macam mi goreng, kuatiau goreng ni kita jual RM4 sahaja. Okey, kalau kita ada extra charge macam contohnya kalau nasi goreng ayam macam ni RM8, Pattaya special 10, Pattaya biasa 7. Okey. Okey, boleh mak nah. InsyaAllah kedai dapur kacun tau. Okey, kat mana kedai? Kedai dapur kacun kat 63. Oh, Okey, baik. Terima kasih. oh, ayam ni nampak menarik. Ada lai cikang dekat sini. Okey, lai cikang. Satu bungkus jual berapa? Satu muka RM6 je. Ada 16 bahan. Yang ni sticky milk. Oh. Teh ais padu kau semua ada. Okey. Dan kita ada nasi berani Ali Piche. Okay bang, menu apa special dekat sini? Nak interview sikit. Menu special. Nasi biryani. Nasi berani. Ayam bawang ada, kambing ros ada, daging kurma dengan daging hitam. Satu bungkus berapa kan? Satu mungkin hari ini set daging 12, set ayam 15, set kambing 26. So kita dah selesai untuk bazar Ramadan yang kedua. Dan bazar Ramadan yang kedua ni adalah bazar yang terletak di Pantai Jerejak yang dulunya terletak di Masjid Sungai Nibong. So kita jumpa di bazar Ramadan yang ketiga. Let's go. Assalamualaikum.